Inkuen Zara Khairina, hari ke-37, saksi ke-45, guru asrama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dengan liputan eksklusif mengenai prosiding Inkuen Zara Khairina Mahathir, seorang pelajar berusia 14 tahun yang meninggal dunia tragis selepas ditemui di aras bawah Asrama Puteri, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa, Kinarut. Pada hari ke-37 inkuest, kita digemparkan dengan keterangan daripada saksi ke-45 iaitu seorang guru asrama yang juga guru mata pelajaran matematik dan sains kepada Allahyarhamah Zara Khairina. Dalam video ini, kami akan bawakan sepenuhnya perincian daripada 3 berita disusun dalam segmen yang jelas supaya anda dapat mengikuti garis masa dan intipati prosiding mahkamah dengan lebih mudah dan tepat. Pastikan anda menonton hingga akhir kerana ada perincian baru yang mungkin menjadi kunci kepada misteri kematian Zara Khairina. Segmen 1. Latar belakang saksi. Saksi ke-45, Cik Edori Francis, berusia 25 tahun, merupakan guru matematik dan sains di sekolah tersebut sejak Februari 2025. Beliau mula bertugas sebagai guru asrama pada April, namun bukan pada hari kejadian 16 Julai 2025. Dalam prosiding di Mahkamah Coroner, beliau menjelaskan tugasan sebagai guru asrama bukan warden. Beliau menyatakan, tugas saya sebagai guru asrama adalah 3 perkara: memantau kebersihan dorm pada waktu pagi, mengurus pelajar yang sakit dan memantau prep malam. Beliau menambah secara jelas, guru asrama tidak menerima allowance seperti warden. Segmen 2, kronologi hari kejadian. Pada 15 Julai 2025, saksi melakukan rondaan sewaktu prep malam. Pada keesokan harinya, 16 Julai, beliau tiada di sekolah kerana sedang mengiringi pelajar ke pertandingan Gamey Court di Kota Kinabalu dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Menurut kenyataan saksi, warden tersebut mahu saya menjaga rakan satu dorm dengan mangsa, tetapi saya tidak dapat menjalankan tugasan tersebut kerana saya perlu bertugas di luar sekolah. Beliau hanya dimaklumkan ada pelajar jatuh pada pagi hari tersebut. Tambahnya lagi, pada 16 Julai lalu, saya pada mulanya tidak tahu Zara Khairina terjatuh dari bangunan Asrama Puteri.